Kalau untuk kategori tiga juzuk tadi, nombor satu jatuh kepada agak-agak siapa yang paling ramai? Untuk tiga juzuk. Teramai 19 orang untuk tiga juzuk sahaja daripada satu cawangan. Masya Allah. Itu baru tiga juzuk, tak masuk 4, tak masuk 5. Ni habis ni. Daripada Kejap. HQ. Kejap. Nampak kali ni ada lagi yang tertinggal ni. Akmal Kelantan ada lagi ni. Sebelum tu. Ada lagi yang marah dah. Tanya kepada Mujahid Nur Abdul Mukhlis daripada Halaqah Murami Amir Takbir. Allahu Akbar. Tu dia. Dia yang tertinggal ni. Sebaik tak tinggal. Jerit lah Ahmad Abdul Mukhlis. Alhamdulillah. Goyang ya. Ada lagi. Ada lagi ke punya? Mujahid Rifki Akmal Kelantan lagi tak? Sekelahan. Allahu Akbar. Wah, Akmal Kelantan kata mana boleh hantar seorang kita ramai. Oh, kurang lagu tu berat Diamond 3. Alhamdulillah. Baru suspend. Baru suspend. Ada lagi Akmal Kelantan. Ada lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Halaqah Murabbi Amirah biasa. Hero ditulis. Hero ditulis. Nampak nak ngajak dah tu. Apa kata mana? Alhamdulillah. Murabiah dan Amirah. Mujahidah Usma. Halaqah Murabiah Amirah. Takbir. Allahu Akbar. Oh, Gomo Oh, Kelantan. Gombak Kelantan. Oh, mana tak nampak tu? Tengok kat Akmal Kelantan tak nampak tu. Oh, padeng ngamuk sikit ni. Gombak Kelantan, gombak. Alhamdulillah. Tahniah. Ada lagi Akmal Kelantan. Mujahidah Hafizatul Husna. Dah. Allahu Akbar. Ni tinggal Allah, selefon. pakai lain. Nasib baik. Baru topik ke lain. Kalau tertinggal kali ni Mujahid Akmal Kelantan dia tutup Kelantan nanti. Tak menderak kapal terbang. Ada Husna. Adlin seterusnya. Baru racok lapak tepuk tangan Akmal Kelantan tu. Tak tahniah macam tu. Ni Kelantan baru keluar ni. Seterusnya Mujahidah Izzatul Husna. Halaqah Murabbi Adlin Takbir. Allahu Akbar. Akbar. Oh, tadi Hafizatul Husna ni Izzatul Husna dia berhadiah ke? Mantap. Subhanallah. Luar biasa. Sama. Oi, sama Dia baik Murabiah tak Husna. Kalau tak mak dia. Waduh. Tahniah. Seterusnya Tahniah, Husna Murabiah mana lagi? Zikri Iskandar Halaqah Murabbi Tuan Iman Akbar Kelantan Takbir. Allahu Akbar. Mana Zikri? Mana Zikri bangun Zikri. Bangun nampak. Yes, cakap macam tu. Nasib baik Murabbi Zulkarnain tak isytihar lagi berapa yang menang. Ramai lagi rupanya. 3 juzuk sampai tahun depan ni isytihar ni. Oh, Seterusnya dia buat suspend pula ni admin ni. Mujahid Adam Mikael bin Abdul Takbir! Wah, takbir! Allahu Akbar. Takbir! Mana? Wow, on top dah keluar. Tak keluar. Tanya on top. Komen sikit. Mantap. Wow. Mana tuan badan ni on top ni? Tuan badan ni mana? Tuan badan dia? Tuan badan respon. Ada Ada Mikael luar pun biasa. ontok duk risau je tak keluar lagi. Sinak tertinggal lah jenuh. Kau pelik mana? Otak rupanya ada. Hero keluar lambat sikit. Mesti ada punya. Tu jangan. Nampak tak? Ruangan komen pun dah dahsyat sekali. Tu Mantap. kata tadi admin gurau tadi letak lambang naik dah tadi. Bergurau. Seterusnya. Yes, untuk Ahmad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lambat sikit. Tengok muka tu. Ya, itu dia. Walaupun di rumah. Di rumah kau boleh buat. Kalau kat rumah, duduk kat rumah kau boleh Bagi buat. bergegar satu bilik tu. Rumah. Tapi gegar rumah. Boleh gegar rumah. Ya, Burhan kata ontok bang ganas katanya. Itu dia. Ontok jangan main-main. Seterusnya. Main daya di. Takbir! Allahu Akbar. Allahu Akbar. Husna takbir. Allahu Akbar. Bangun daripada kursi tu. Bangun. Dengan kursi-kursi bangun tu. Dengan kursi-kursi melekat. Kursi tu angkat letak atas kepala. Okey.
Tahniah kepada Ain Dayan. Wah, tahniah. Anda seronok tengok ruangan komen. Ada beza. Jangan Ain pada kelas elok sikit. Kan? Wah, Akmalian hebat. Tak kira siapa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Untuk 3 juzuk tadi, yang ketiga, bagi Akmal yang ketiga, dia dapat lebih kurang dalam 9 orang. Untuk kategori 3 juzuk sahaja. 9 orang. Jatuh kepada yang ketiga adalah daripada Terengganu. Tepuk tangan sikit untuk Terengganu. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Okey, ini untuk 3 juzuk. Tak masuk lagi 4 juzuk, 5 juzuk. Kita tak tengok yang lain lagi. Baru 3 juzuk. Nampak 9 tu, tapi sebenarnya banyak lagi kategori lain. Macam tu. Okey. Untuk yang nombor 2 bagi kategori 3 juzuk, Naik suara, jatuh kepada Akmal Naik Prima. suara. Ni merimau ni. Beruntung ni. Wah. Tepuk. Dan yang pertama untuk 3 juzuk, yang ni memang makan asap lah bagi orang lain. Siapa nak mengaku? Orang lain makan asap terus, dia tinggal ini. Jatuh kepada yang pertama, pemenang bagi 3 juzuk ni saja. Jatuh kepada Akmal Shah Alam. 19 orang. 3 juzuk saja. Allahu Akbar. Ya. Ni memang ni bukan puasa dah ni, memang macam tak puasa ni. Semangat tu. Pelajar Akmal Shah Alam tu pun sikit lagi nak jatuh kamera tu. Masya-Allah. Itu dia. Allahu Akbar. Tahniah. Tapi ini bukan pengakhiran. Ada lagi yang baru 3 juzuk. Baru 3 juzuk. Relax. Jangan judge lagi. Ada banyak kategori lagi. Jangan bangga lagi. Relax. Mana tahu on top tak tunjuk lagi ni. Allah kita. Secara keseluruhannya ialah pelajar-pelajar Akmal yang berjaya dalam kategori 3 juzuk adalah seramai 53 orang. Tepukan untuk semua. Allahu Akbar. Itu medal 3 juzuk kita. Kita Asia ni. Allah. 3 orang berjaya buat. Maknanya 3 Allahu juzuk ni biasa. Akbar. 3 juzuk ni biasa dah lepas ni. Sebab 53 orang berjaya. 3 juzuk ni memang setiap hari pun boleh buat. Dalam tu dah bongkar dah. Tapi apa pun bagi Murabi nak pesan bagi para mujahid-mujahidah baru masuk je, waktu maraton pun dah masuk, baru masuk kan. So kita tengoklah model mana yang paling dekat dulu yang kita boleh potong. Kan? Yes. Jangan Wow. stres, jangan Okey, seterusnya kita beralih kepada kategori 4 juzuk sebulan. Silakan Murabi Iqbal. Ya. Masuk. Music on. Folder open sesame. Okey, alhamdulillah dah masuk dengan kategori 4 juzuk yang seterusnya. Kita teruskan sekarang jam pukul 9.08. Ada banyak lagi 100 lebih nama. Kita baru potong sebanyak 50. Masih lagi ada dalam 53 100 orang. lebih nama lagi. Okey, seterusnya bagi medal silver 4 juzuk dengan marathon hufaz dengan label Nuts. Okey. Siapakah calon-calonnya? Siapakah pemenangnya? Dengan yang pertama daripada Murabi Aslam Sengki, Mujahid Ajwad Al-Hafiz daripada Akmal Terengganu. Takbir. Allahu Akbar. Akbar. Pembuka bicara. Okey, yang seterusnya nak tengok juga yang Syabab Terengganu. Semangat sikit. Akmal HQ Terengganu daripada kelas Murabi Syahli oleh Mujahid Omar. Takbir. Gegar kan Mujahid Omar tersebut. Mujahid Omar melompat. Yang seterusnya daripada kelas Murabbiyah Anis, Mujahidah Syifa Patrisha, mana Fatayat Terengganu? Bangun. Bangun macam tu. Ya, saya. Macam bangun. Terusnya Alhamdulillah. Ya, macam tu. daripada kelas Murabi, alhamdulillah Murabi arwah Murabi Sayuti yang berjaya juga. Ucapkan tahniah pada Mujahidah
yang memberikan pahala ganjaran untuk murabbinya. Murabbi Mujahidah Tasnim Amani takbir. Allahu Akbar. Takbir pasti daripada Batu Pahat. Takbir. Berbanggalah murabbi. Allahu Akbar. Almarhum Murabbi Sayuti sedang tersenyum bangga melihat kejayaan mujahidahnya Tasnim Amani. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Nampak pancaran tu. Macam ada lagi Murabbi Sayuti. Macam Ada lagi. Memang dia ada pun. Dia bukan tak ada, dia ada, cuma alam lain je. Memang ada. Masya-Allah, di sebalik dia. Dia ada je. Bukan dia tak ada, dia ada, tapi di alam lain saja. Alright. Seterusnya daripada kelas Murabbiah Sarah Nabila Akmal Batu Pahat dengan mujahidahnya Hawa Nur Aini. Takbir. Allahu Akbar. Bangun sikit. Mana mujahidah Akmal Batu Pahat, bangun, berikan semangat. Takbir. Biasa. Alright. Allah Akbar. Seterusnya daripada kelas Murabbiah Ayuni Akmal Bukit Peruntung dengan mujahidahnya Nur Qasif. Takbir. Gagalkan Nur Qasif tu. Goyang sama dia, goyang. Goyang. Dia punya energi tu. Siapa mau lawan sama saya? Ini kalau dah maraton kedua ni rasanya high sabak kalau macam ni. InsyaAllah. Wah, nampak naik model kita. Luar biasa. Semangat tu yang kita nak. Mantap, guys. InsyaAllah. Okey, seterusnya. Rabbi Abdullah Umar daripada Akbar Shah Alam dengan namanya Mujahid Qasih Adam. Allah Akbar. Nah itu kenapa? Malu-malu. Dia nak bangun, reaction ni lain macam sikit sebenarnya. dia nak bangun dia malu-malu, kawan dia tu tolak dia tu. Alhamdulillah. Aduh. Ini Tahniah. Guru silat. Oh, guru solat. Allah. Solat guru silat. Jangan dibuka Guru bunga solat, lagi. guru silat. Oh, hebat. Seterusnya. Ya. Daripada Murabbi Abdullah Umar juga Mujahid Salahuddin. Takbir. Oh, tu. Oi. Tenggelam. Relax. Sabar. Ya. Saya sabar. Okey. Seterusnya. Mujahid. Daripada kelas Murabbi Irfan Mujahid Ahmad Mu'ad. Oh, tu. Wah. Bagi ngomong. Padu. Lain macam. Tahniah, takbir. Sahabat Syahlan. Oh, Tolak ramai-ramai tu. Bila kita nak happy hari ni, semasa ni kita nak tolak kawan kita secara orang panggil rasmi. Okey, seterusnya Murabbi Muhammad Zakwan daripada Mujahid Muhammad Marzuki. Takbir. Nak panjat dah tu. Panjang sikit. Alhamdulillah. Seterusnya Murabbi Zakwan lagi dengan mujahidnya Muhammad Syahid Aiman. Jangan gaduh. Siapa bangun kena tolak. Okey, seterusnya daripada kelas Murabbi Raziq dengan mujahidah Farah Hakiki. Buat tangan macam ni. Barulah model. Ya saya macam ni. Gitu. Seterusnya insya-Allah Pesanan daripada kelas Murabbi Safina. Mantap. Padu. Mujahidah Tahirah Zahra. Padu. Ya, Faira. Otak mana? Otak sikit ni, jangan baling. Mantuk. Masya-Allah. Macam ni tangan. Padu saya. Slow je. Macam tu je. Malu-malu. Mantuk. Senyum. Dia senyum je. Ya Allah, senyum je. Okey, seterusnya otak gaya, Masya-Allah, Murabbi Safina. Mantuk. Ada Safina lagi. Mantuk.
binti Abdul Hamid. Takbir. Allahu Akbar, mantap. Allahu Akbar. Tahniah Hidayah. Masya Allah. Mana Hidayah? Mana Hidayah? Mana dia? Mana tuan mana? Oh. Yang seterusnya. Rabiah Aina Syamira daripada Akmal KLAA dengan mujahidah Aisyah Nazira. Allahu Akbar. Mana KLAA? Ujung yang belakang. Belakang tu nampak ujung je. Wow, hebat. Luar biasa. Seterusnya. Lagu habis. Lagu habis dah habis ke? Ini. Oh. Alhamdulillah. Ada yang tertinggal ke tidak ni? Daripada level, the fourth level kita, juzuk keempat yang berjaya daripada pemenang-pemenang yang kita telah tadi kan. Ada yang tertinggal tak? Okey. Tahniah luar biasa. Subhanallah. Alhamdulillah. Kita Kita nak tengok. Lompat. Cakap salam, lompat Muhammad sekali lagi. 1, 2, 3. Bangun, melompat. Allah. Ni 12 orang tapi jumlah keseluruhan untuk 4 juzuk ni sahaja lebih kurang semua sekali ni lebih kurang dalam 27 orang. 4 juzuk 1 bulan. Bukan mudah ni 4 juzuk 1 bulan tapi bukan mustahil. Masya Allah, takbir. Ucapkan takbir untuk semua kawan-kawan kita yang telah mempercayai takbir. Allahu Akbar. Tazul, Tempat tempat juzuk betul lah. One week one juzuk punya team. Ya, one week one juzuk. Kalau 4 juzuk ni one week one juzuk dah ni, tak lari. tempat kedua siapa? Tempat kedua. Kalau sebab Tempat kedua. Tempat kedua dia ada 2 tempat. Dia sama. Oh. Dia sama. Dia tak bagi can. Dia kalau aku tak boleh rendah aku kena sama. Itu je. Yang ni jatuh kepada Akmal Abad dan juga Terengganu. Takbir. Selamat Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu model-model yang dapat itu. Berapa orang semuanya? Berapa orang? 4 orang di Terengganu, 4 orang di Abad. Yang ni untuk 4 juzuk. Yang nombor 2 lah kita kata. Allah. Kan nombor 2 lah. Masya Allah. Kalau yang nombor 3, yang nombor 3 ni dia ada 3. Kan? Jatuh kepada on top 2 orang, prima 2 orang, batu pahat pun 2 orang. Yang ni Allahu Akbar. Setiap daripada cawangan kita ada wakil-wakil insya-Allah. Sebagai model 1 juzuk 1 minggu. Insya-Allah. Alhamdulillah. Hebat, Luar biasa. Hebat. Kita panggil 1 pentas dah ni. Kalau on top pun boleh dah 1 pentas dah ni kiranya. 1 pentas dah ni. Tak ada beza langsung on top Ustaz tu. Allah. Mana ada beza untuk? Tak ada beza. Jangan beza-bezakan untuk. Ada. On top lagi power kalau macam ni. Padu. Power dan padu. Padu luar biasa. Allahu Akbar. Luar biasa. Tak apa. Itu baru 4 juzuk lah. Kita tak tengok lagi 5 juzuk ni. 5 juzuk ni. Bayangkan 5 juzuk. Tadi kalau 4 juzuk ada 27 orang. 5 juzuk ada 20 orang. 20 orang 5 juzuk. Takbir. Masya Allah. Allahu Akbar. Dapat aku macam Ayo, semangat dari mana sekarang? Yang ni kita tak sabar nak tengok ni. Yang 5 juzuk ni pun hebat. Kita nak tengok mana yang lompat tadi. sama-sama mengisytiharkan kategori 5 juzuk. Subhanallah, mohon bersedia sama-sama. Kita lihatkan siapakah vibe mantap kali ini. Kategori 5 juzuk dan ke atas. Model 5 juzuk. Siapa model 5 juzuk? Ini model-model 5 juzuk akan naik ke podium sebentar lagi. Ni 5 juzuk ni sengit. Ini sengit. Kita akan tengok medal gold 5 star, gold 5 star, night 5 star. Sama-sama kita saksikan siapakah mereka yang berjaya mengungguli kategori 5 juzuk, insya-Allah. Akmal mana yang berjaya mengungguli, sama-sama kita saksikan. Kita lihat siapakah wajah yang pertama. Kita saksikan, bagi tepukan paling gemuruh kepada Batu pahat. Takbir. Allahu Akbar. Mantap. Sarah Nabilah Akmal Batu Pahat. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bangun sikit. Mana 5 Mana kat belakang tu?
Ya, saya. tu dia. Masya Allah. Cepat dia turun. Walaupun Batu Pahat baru ni masa maraton ada murabi yang pergi menghadap ilahi, ramai yang sakit macam-macam tapi tetap berjaya, subhanallah. Tahniah pada Batu Pahat. Tahniah. Ya. Tahniah murabi Sarah Nabila. Anda luar biasa, subhanallah. Tahniah. Tepuk Luar sebelah biasa, dia. 5 juzuk dalam tangan. Subhanallah. Alhamdulillah. Seterusnya, tahniah kepada Mujahid Salahuddin Halaqah Murabi Hakim Akmal Prima. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Oh, sekejap. Mana? Lompat. Akmal Prima. Mengaumlah anda seperti Mana Mujahid Salahuddin mana? Bangun. Ya. Seterusnya, Oi, Mujahidah masya-Allah. Nur Iziani Halaqah Murabi Nurin Akmal Prima lagi. Takbir. Allahu Akbar. Oh, hebat. Pakai gila wakil ni, Luar pakai biasa, gila luar wakil. biasa. Takbir. Kuasa Prima. Oh, Mantap. Oh, dah 2 orang. Prima saja 2 orang. Prima saja dah kita 2 orang. Kira. Tahniah. Masya Allah. Berdebar pula Tahniah, kata Murabi. dia begitu ni. Berdebar. Berdebar. Mujahidah Nur Iziani tahniah. Seterusnya, Mujahidah Lagi. Nur, Tambah lagi. Mana? Bangun. Tambah lagi. Yeah. Bangun, Yeah. angkat. Takbir. Tepuk tangan sikit semua Akmal. Ya, you are my kudwah insyaAllah. Betul. Wah, tengah semangat Akmal Prima tu. Wow. Luar biasa. Subhanallah. Oh, ya Allah. Seterusnya. Prima lagi. Mujahidah Lubna Romaisa Halaqah Murabi Aini Akmal Prima lagi. Takbir. Oh, Tu dia. Allah. Gini sikit. Tahu. Allah. Dia nampak gaya Akmal Prima akan bangun melompat ramai-ramai ni. Khas. Allah. Dia tadi dia bagi can je. Kan? Dia bagi can je. Terusnya. Ada lagi. Seterusnya. Sudah. Yang mana satu ni? Yang ni yang baru ke yang tadi? Tadi dah keluar. Tadi dah keluar. Prima lagi ni. Kira lagi. Admin bagi suspend ni. Dia nak suruh kira satu. Admin tengah pening. Admin tak bagi tim kira. Mujahid Salahuddin dah umum kan? Mujahid Oh, kan? dah umum. Alhamdulillah. Nak dia selalu nak Jangan sedikit teknikal sikit. Sabar. Okey, bagi masa. Tenang. Ada orang sabotaj ke? Salam ada sabotaj ke? Tadi tengok Bukit Beruntung Prima dari tadi je. Salam ada sabotaj ke? Takut Salam sabotaj ni. Ni baru ni. Ni Ini baru. dah umur dah. Dah mudah. Alhamdulillah. Dia saja je nak bagi Prima ni tu tengok. Yang tadi. seterusnya. Mujahidah Ayu ni daripada apa Bukit Beruntung. Lagi. Alia Aminah Takbir. Rabiah Ayu. Oh, gegar sikit. Kalau tak mau bangun tu gegar sikit. Wow, dia punya mengaum lain macam ni. Subhanallah, takbir. Yeah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Seterusnya. Luar biasa. Seterusnya. Daripada Abang Bash. Abang. Fast. Abadian. Mujahid Adam is power. Rabbi Hufaz, takbir. Allah. Allahu Akbar. Daripada Akmal Abbad. Wow. Ya, mana Mujahid Adam is here? Abbad baru keluar. Luar biasa. Mantap, tu dia. Seterusnya. Halaqah Murabi Hufaz lagi. Takbir Akmal Abbad. Akmal berani bang. Alhamdulillah. Dia ada dua Adam main. Adam Is dan Adam Rafael. Wish, nama Takbir. Allahu Akbar. Luar biasa Murabi Hufaz, takbir. Wow. Allahu Akbar. Apa nama Adam kat sini? Semua bangunlah nama Adam. Saya ngaku nama Adam lah. Wakil Nanti- Adam.
Nanti Adam Hamad pun bangun nanti. Adam Hamad pun bangun. Ramai Adam ni. Ramai Adam. Okey, Akmal Abad kamera kena letak kat depan. Tak apa nampak pun kamera kat situ. Okey, seterusnya. Abad lagi. Masya Allah. Dia lawan nanti Okey Buntung ni. Sekarang Murabi Afifuddin. Mujahid Zihad. Takbir. Murabi Afifuddin. Takbir. Abad lagi. Allahu Akbar. Tenang aja nampak tu. Zihad tu. Abad berlawan dengan Prima, nampak kayanya. Disengit tu kata sengit. Sengit. Walaupun viral tu menangis, tapi luar biasa. Dia buat Oh, luar biasa. Wah, luar biasa. Anda usaha. Tahniah kepada Ziad, tahniah kepada Murabi Afifuddin. Seterusnya kita saksikan tahniah kepada Mujahid Umar. Abad lagi Murabi Afifuddin. Allahu Akbar. Wow. Lompat sikit Mujahid Umar. Luar biasa Abad. Luar biasa. Tahniah kepada Mujahid Umar, Murabi Afifuddin. Abad melawan dengan Prima, nampak kayanya. Seterusnya Dia tapau ni semua kategori ni, masya-Allah. Terengganu keluar Terengganu. Takbir. Oh, Akbar. Allahu Akbar. Terengganu sudah keluar. Waladan. HQ sangat. Ziad. Kawan-kawan, bakal gegarkan Ziyad tu. Ziyad jaya, takbir. Kalau Ziad dah keluar, bagi tepukan gemuruh untuk Murabi Fatihah. Tahniah Murabi Fatihah. Luar biasa. Bangun Murabi Fatihah, bangun. Luar biasa ni. Alhamdulillah. Kalau kata saya umur muda, umur 10 tahun saya lemah, tak. No. Wow. Tak ada Umur orang yang 10 lemah. tahun. Akmal. Ini modelnya. Tahniah kepada Ahmad Modelnya Zahid. ada. Seterusnya kita Umur 10 tahun, saksikan 5 juta sebulan. Mujahidah Aisyah Imani Halaqah Murabian Nazirah Akmal Shah Alam. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Akmal Shah Alam dah keluar. Akmal Shah Dah Alam. start dah Akmal Shah Alam, dah start dah. Agak-agaknya Akmal Shah Alam Masya Allah, mula buka bincang gelanggang. perkara. Hantar akhir. Siapakah seterusnya? Tahniah. Seterusnya Akmal Shah Alam lagi, Murabi Mujahid Irfan, Mujahid Ahmad Adam Rayyan. Takbir. Allahu Akbar. Adam semua semangat. Geng-geng Adam boleh begini. Keluar lagi Adam. Ramai Adam ni keluar kategori 5 juzuk ni, ramai Adam ni. Tahniah kepada Lepas ni keluar Adam Idris. tahniah kepada Adam Rayyan daripada Akmal Syabab Shah Alam. Seterusnya kita saksikan Mujahid Fadil Syami Akmal Shah Alam lagi, Murabi Ahmad Zakwan. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mantap. Tengok sikit mana Farid Fahmi, mana? Ya, Akmal Shah Alam lagi melawan, nampak kaya Akmal Shah Alam dah mula melawan. Kita akan saksikan siapakah lagi. Seterus Mujahid Ahmad Irfan, Alaqah Muhammad Murabi Zakwan, Akmal Shah Alam lagi. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Nampak siapa ke depan tu? Nampak kayanya melompat lagi Akmal Shah Alam, nampak kayanya. Subhanallah. Kira wakil. Kira. Seterusnya kita saksikan siapakah lagi. Mujahid Imam Razik Akmal Shah Alam. Mujahid Imam Razik belajar kepada Murabi Muhammad Razik. Wow. Allahu Akbar. Yang mana ni? Mana takbir? Oh, dari Walat juga ke? Masya-Allah. Kedua-duanya Razik. Oh, Masya Allah. Masya-Allah. Jamal Rafiq. Luar biasa. Cili padi. Yang walak ni kejar 5 juzuk agaknya kali ni. Wow. Seterusnya kita saksikan daripada Akmal Shah Alam lagi, Mujahid Raid Ar-Rafai Murabi Imran. Takbir. Allahu Akbar. Mantap. Shah Alam, Abad dan juga Prima sengit, nampak kayanya. Kali ini pertolongan luar biasa. Pun daripada Walat daripada Walat juga. Nampak dia sama tu. Oh, dapat datang ke kamera, nampak kayanya. Tahniah kepada Raid Ar-Rafai. Wow, luar biasa.
Akbar Shah lagi. Mujahid Al-Fayyad. Halakah Murabi Arash. Takbir. Allah. Allahu Oh, Akbar. Wow, geng-geng walak ni. Masya Allah. Walak tak ngalah. Walak tak kalah kan. Dia lawan sama dia ni. Masya Allah. Wow, suasana semakin panas, semakin hangat. Perlawanan semakin mantap daripada semua cawangan Akmal. Kita saksikan tahniah kepada Mujahid Al-Fayyad. Seterusnya kita saksikan Mujahid Muhammad daripada Akmal Kelantan. Takbir. Allah. Agri. Oh, Kelantan mana Kelantan? Gomo Kelantan gomo. Kelantan. Gama, Kelantan Gama. Halakah Murabi Amir. Gama, Kelantan Gama. Bangun sikit. Tahniah kepada Akmal. Allahu Akbar. Ya, wakil Mana Mujahid Muhammad? Bangun, mana Mujahid Muhammad? Senyum sikit. Macam tu. Angkat tangan sikit. Lompat. Angkat tangan sikit. Akmal Kelantan. Wah. Bagi tepuk gemuruh sikit. Tepukan gemuruh kepada. Kelantan. Bagi tepuk balik gemuruh untuk sahabat kita Mujahid Muhammad 5 juzuk wakil, subhanallah. Luar biasa. Seterusnya ada lagi ke? Ada lagi. Mana Mujahidah? Dasya Irdina Halakah Murabiah Ni. Takbir. Allahu Akbar. Mana saya Irfina? Bangun. Bagi yang ucapan ya saya. Dasya Irdina. Oh, ada belakang tu, subhanallah. Tahniah Mujahid Syajah. Akmal Kelantan. Bagi temukan gemuruh sikit. Semangat sikit. Fight. Ah, biasa. Rekor dia ni. Alhamdulillah. Tahniah. Seterusnya Mujahidah Khairun Nisa Akmal on top. Takbir. Allahu Akbar. Mantap untuk. Biasa. Tahniah Khairun Nisa. Ya, tu dia. Tangan sekali yang mana satu? Mana tu? Angkat tangan sikit. Itu dia. Alakah Murabiah Maryam, luar biasa. Oh, padu. Kita tengok mana dia punya apresiasi murabiah dia. Alhamdulillah, nampaknya telah selesai kita isytiharkan kategori 5 juzuk. Subhanallah. Saja, tapi mencabar tu subhanallah, berjaya dengan jayanya. Luar biasa. Tepukan gemuruh tak sama. Subhanallah. Dan sama-sama kita saksikan keputusannya. Akmal manakah yang berjaya mengungguli kategori 5 juzuk? InsyaAllah kita nak tengok daripada 20 lebih pemenang kita pada kali ini. Siapakah yang berjaya mengungguli? Siapakah tempat ketiga, tempat kedua dan juara kategori 5 juzuk? InsyaAllah. Belum lagi kita isytiharkan 5 juzuk dan ke atas. Baru 5 juzuk. Baru 5 juzuk. Ke atas belum sebut lagi. Ada ke 6 juzuk? Ada ke 7 juzuk? Ada ke 11, 20 juzuk? Ada ke? Sama-sama kita saksikan. Logik lah sikit. 5 juzuk dah kot. Ada lagi ke? 6 Orang juzuk juzuk tak kanan. logik. Kita isytihar dulu. Siapakah Akmal mana yang berjaya? 5 juzuk? Okey. Jadi tadi kita tengok memang sangat-sangat sengit lah kan, dengan Akmal Abadnya, Primanya, Shah Alamnya. Masing-masing nampak berlawan. Susah nak kata siapa yang menang ni. Kan? Memang sangat-sangat sengit. Masing-masing memang buat yang luar biasa lah, Kan? Ini baru kita kata kategori 5 juzuk ni. Tapi mesti bukan 5 juzuk saja. Ada lagi tinggi. Ini kita tak tengok lagi, masya-Allah. Tapi yang penting Mujahid semua, yang penting kita tengok 5 juzuk. Tak kira walat ke, syabab ke, banat ke, fatayat, semua boleh buat. Tak mustahil langsung. Bulan puasa lagi, 5 juzuk ke atas lagi, walat ke, umur 10 tahun ke, tak ada orang yang gifted. Tak ada orang ini, bukan gifted, ini usaha. Kan? Ini usaha. Jadi Ini adalah gifting. sangat hebat. Ini perjuangan, ini jihad. Ini Tapi jihad, kalau masya-Allah. kalau kita nak isytiharkan 5 juzuk dan 5 kategori mana yang paling ramai, kita kena isytihar 5 juzuk ke atas dulu. Ya, betul. Jadi kita nak tengok sebelum kita isytihar Akmal mana yang paling ramai 5 juzuk ni dan ke atas, siapa yang paling ramai 5 juzuk,
kita nak isytihar dulu siapakah yang dapat memecah dan break limit 5 juzuk dan ke atas. Tapi kita nak pergi ke higher sabak terus ke? Ke kita nak pergi ke syahadah dulu ke? Atau Saya sprinter sahabat ke? last, saya sahabat last. Anugerah mujahadah ke? Ni banyak-banyak lagi. Higher sabak kita simpan dulu. Higher sabak kita simpan dulu. Simpan dulu. Okay, kita simpan yang last. Higher sabak kita simpan yang last. Kita nak tengok yang last sekali. Bagi mujahadah ni yang Okey. Baik. Anugerah mujahadah Ya. yang tu kita tengok bilangan, kita tengok lepas ni. Simpan dulu. Kita pergi kepada seterusnya selepas kategori 5 juzuk, kita nak tengok anugerah mujahadah dulu. Anugerah mujahadah dulu. Jadi kita nyebut tim mana admin untuk kita tengok dulu siapa yang boleh anugerah mujahadah pada kali ini. Kita ada anugerah mujahadah tasbih dan kita ada anugerah mujahadah syahadah. Boleh terangkan Pergi dulu kepada anugerah mujahadah. Anugerah mujahadah ni. Anugerah mujahadah ialah anugerah kepada mereka yang tidak berjaya mencapai target sama ada 3 juzuk, 4 juzuk ataupun 5 juzuk. Tetapi mereka ini kita iktiraf usaha dan kesungguhan mereka yang sangat-sangat luar biasa, yang berada dalam mood maraton. Walaupun dia tak berjaya, mungkin baki lagi beberapa muka, beberapa juzuk, beberapa helai lagi nak capai target 3 juzuk, 4 juzuk ataupun 5 juzuk ataupun khatam sprinter ataupun syahadah sprinter. Tetapi kesungguhannya luar biasa, walaupun tak capai target, kita tetap bagi anugerah kesungguhan ini. Ini namanya anugerah mujahadah. Semuanya bersungguh-sungguh, semuanya. Tapi dalam ramai-ramai permata akmal yang bersungguh, yang bersinar, ada 1-2 permata yang benar-benar berkilauan dalam kesungguhan. Ini dia. Kita nak lihat siapakah dia yang berjaya mengungguli anugerah mujahadah akmal. Jom sama-sama kita saksikan dan bagi tepuk gemuruh kepada sahabat kita ini. Siapakah dia yang berjaya? Yang pertama kita saksikan. Tahniah kepada Mujahidah Iman Nusaibah daripada Akmal Shah Alam. Takbir. Allahu Akbar. Yang berjaya mengungguli anugerah mujahadah di Akmal Shah Alam. Kesungguhannya luar biasa. Walaupun tak capai targetnya, tapi subhanallah, kesungguhannya memecah target. Memecah target, subhanallah. Itu ke yang belakang tu ke? Yang belakang tu ke? Yang mana tu? Tahniah. Iman Nusaibah. Luar biasa, anda luar biasa. Seterusnya, tahniah kepada Mujahid Aidil Ghafidi daripada Akmal Ar-Rahimiyah Pahang. Takbir. Allahu Akbar. Mana tim Pahang? Subhanallah, tahniah kepada Aidil yang kesungguhan anda menjadi contoh, menjadi model. Siapa nak tengok model kesungguhan? Tengok model kesungguhan Aidil Ghafidi. Kalau di Akmal Pahang, orang luar biasa, semangatnya luar biasa, tak capai diiktiraf oleh murabbi-murabbiah. Contohnya, dia dah buat yang terbaik. Tahniah kepada Aidil Ghafidi, ini contoh model kesungguhan yang luar biasa. Seterusnya, Akmal Kelantan, Mujahidah Hani Raihana. Takbir. Allahu Akbar. Ya, kesungguhannya luar biasa. Semangatnya luar biasa, berjuang sehingga ke garisan penamat. Subhanallah, luar biasa kesungguhan. Inilah model kesungguhan daripada Akmal Kelantan. Tahniah, anda bersinar dengan kesungguhan anda. Subhanallah. Tahniah kepada Mujahidah Hani Raihana. Seterusnya, daripada Akmal Terengganu, Mujahidah Arifah Husna. Takbir. Allahu Akbar. Kesungguhan anda, usaha anda berkilauan, bersinar. Dinilai oleh para murabbi-murabbiah antara yang tersinar di Akmal Terengganu. Kesungguhannya luar biasa. Tahniah kepada Mujahidah Arifah Husna. Kalau semangat ini dikekalkan, semangat ini, kesungguhan ini di-upgrade, pastinya kejayaan dalam genggaman dalam maraton akan datang insya-Allah. Seterusnya, Mujahidah Ilham Insyirah daripada Akmal KLIA. Takbir. Allahu Akbar. Tahniah kepada Mujahidah Ilham Insyirah. Anda
bersinar berkilauan di akmal KLIA. Kesungguhan anda menjadi contoh, dilihat dan bersinar terang di pandangan murabi-murabiah. Tepukan kemudian sekali lagi pada Ilham Insyirah. Ilham, anda memberi ilham kepada sahabat-sahabat anda. Subhanallah. Sesungguhnya anda pasti ilham yang luar biasa. Tahniah kepada Ilham Insyirah daripada Akmal KLIA. Seterusnya, daripada Akmal KLIA juga Jian Jahzara. Tahniah kepada Jian Jahzara daripada Akmal KLIA juga. Sinaran anda begitu bersinar bat lampu neon yang tersinar sebagaimana nama anda Jian di sana. Subhanallah. Tahniah, subhanallah. Subhanallah, kesungguhan luar biasa. Seterusnya, kita saksikan anugerah mujahadah yang seterusnya. Siapakah dia? Daripada Akmal on top, Mujahidah Ainul Mardiyah. Ainul Mardiyah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahniah. Kepada Ainul Mardiyah, kesungguhan anda luar biasa. Rumah pun bersinar-bersinar. Subhanallah. Kesungguhan anda. Akmal on top. Nak tengok wajah kesungguhan, nak tengok model kesungguhan, lihatlah Ainul Mardiyah. Mujahadahnya luar biasa. Subhanallah. Tahniah, tepukan untuk Ainul Mardiyah. Capai itu nombor 2. Betul lah Sabah? Capai tak capai, tapi usaha anda luar biasa. Subhanallah. Seterusnya, anugerah mujahadah daripada Akmal Batu Pahat, Ammar Haris. Takbir. Allahu Akbar. Ammar Haris, rasa-rasanya dia kategori 3 juzuk, tapi mujahadah juga ke? Anda rasa macam, tapi tak tahu lah. Tapi mungkin di sana ada penjelasannya. Tapi apa-apa pun, tahniah kepada Ammar Haris. Diiktiraf di Akmal Batu Pahat sebagai insan yang berjaya mendapat anugerah mujahadah. Tahniah. Anda memberi inspirasi kepada sahabat-sahabat anda semua, insyaAllah. Seterusnya, Mujahidah Nur Damia daripada Akmal Batu Pahat. Tepukan untuk Nur Damia. Takbir. Nur Damia, sesungguhnya kesungguhan anda memberi nur kepada sahabat-sahabat anda di sana, khususnya di Akmal Batu Pahat. Tahniah kepada Nur Damia. Mujahadah anda luar biasa. Subhanallah. Seterusnya, Mujahid Amin Muzakkir daripada Akmal Prima. Takbir. Allahu Akbar. Ini dia wajah-wajah kesungguhan. Insan yang sangat luar biasa kesungguhannya dalam maraton hufaz. Walaupun tak berjaya mencapai target, tetapi luar biasa kesungguhannya. Subhanallah. Anda luar biasa. Amin Muzakkir. Nama seindah nama anda yang memberi tazkirah. Muzakkir yang memberi ingatan. Kesungguhan anda yang memberi ingatan kepada sahabat-sahabat anda. Tahniah. Ya, seterusnya kita lihat anugerah mujahadah Tasbih Sprinter. Tim Tasbih pun luar biasa. Tim Gladiator pun luar biasa. Kita lihat siapakah yang berjaya di kalangan Gladiator. Yang pertama kita lihat Mujahidah Safiyah Aqilah daripada Akmal Shah Alam. Takbir. Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Kesungguhannya luar biasa, semangatnya luar biasa. Tanya pada Safiyah Aqilah. Tepuk silakan Safiyah Aqilah. Padu. Subhanallah. Ini dia wajah-wajah kesungguhan, wajah-wajah semangat yang pastinya Safiyah Aqilah bukan hanya pelajar-pelajar yang menjadi model, tapi guru-guru juga mengiktiraf kesungguhan anda. Seterusnya, Mujahid Ammar Naqiyuddin daripada Akmal Batu Pahat. Takbir. Allahu Akbar. Ya, wow, kesungguhannya luar biasa, positif sehingga ke garisan penamat. Inilah wajah-wajah anugerah mujahadah tim Gladiator yang luar biasa. Seterusnya, kita saksikan Mujahid Faid Wafiq daripada Akmal Batu Pahat. Takbir. Allahu Akbar. Kesungguhannya luar biasa, semangatnya luar biasa, menjadi inspirasi dan contoh kepada sahabat-sahabat yang lain. Tahniah kepada Mujahid Faid Wafiq. Seterusnya, kita saksikan Mujahid Ammar Haris. Anugerah Mujahadah Tasbih
Tadi 3 juzuk pun ada, mujahadah pun ada, mujahadah tasbih pun ada. Lain macam ni. Perkiraan dia Akmal Batu Pahat. Apa-apa pun tahniah. Apa-apa pun tahniah kepada Mujahid Ammar Haris. Sebab kesungguhan anda luar biasa nampaknya Mujahid, murabi-murabiah anda nak masukkan juga anda di kalangan mujahadah tasbih, mujahadah. Subhanallah. Apa-apa pun tahniah. Seterusnya. Ya. Mujahid Danish Hail daripada Akmal Batu Pahat. Ramai benar Batu Pahat ni, subhanallah, tahniah. Allahu Akbar. Sehingga murabi-murabiah anda tak kira nak masuk juga dekat Akmal Menugal Mujahadah. Sebab semangat luar biasa sangat-sangat ni. Tahniah kepada Danish Hail, alhamdulillah. Seterusnya, Mujahid Said Muhammad Irfan Idlan bin Said Ghani anugerah mujahadah daripada Akmal Antum. Takbir. Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar. Allahu Akbar. InsyaAllah. Top. Top memang top. Akmal on top memang top. Kesungguhan mujahadah tim Akmal on top. Nak tengok contoh mujahadah, tengoklah Mujahid Said Muhammad, insya-Allah. Seterusnya, Mujahid Salahuddin anugerah mujahadah Akmal Prima. Takbir. Allahu Akbar. Nanti bukan dia Ya. nak ke? 5 juzuk pun dia juga. Maksudnya habis tasbih sprinter ambil 5 juzuk lagi. Ni luar biasa. Lain macam ni. Patutnya tak masuk anugerah mujahadah dah ni, pasal dia dah ada menang kategori. Tapi subhanallah, anda tak pasti kenapa semangat sangat murabi-murabiah nak masuk juga dekat anugerah mujahadah. InsyaAllah. Apa-apa pun tahniah. Seterusnya, Munawar Rizal naik sambung sikit perisytiharan. Okey, seterusnya anugerah mujahadah tasbih diberikan kepada Mujahid Nur Aziz daripada Akmal KLIA. Berikan tepukan untuk Mujahid Nur Aziz daripada Akmal KLIA. Itu dia di hadapan ke di belakang? Masya Allah. Tahniah. Usaha anda diperhati oleh murabi-murabiah anda. Tengok logo dia cantik dekat baju, subhanallah, mantap. Allahu Akbar. Alhamdulillah, selesai anugerah mujahadah tasbih. Kita sambung pada anugerah mujahadah syahadah. Mujahadah syahadah. Ini kalau mujahadah syahadah ni dia bukan main-main ni. Dia bukan main-main. Kan? Level dia ni sekali khatam, 2 kali khatam ni. Tahniah. Allahu Akbar. Baik. Kita tengok untuk tim syahadah. Tim syahadah, tim yang hebat di Akmal. Mana-mana pelajar yang berjaya khatam, nak uji, nak rasa diri untuk upgrade lebih lagi, masuk syahadah. Sambung syahadah. Kat sinilah ujian baru bermula. Kan? Kat sini ujian baru bermula. Baik, kita tengok pada anugerah mujahadah syahadah untuk kali ini. Yang pertama, silakan daripada Akmal Terengganu, Mujahid Iqbal Azizi. Tahniah kepada Iqbal Azizi. Anugerah mujahadah syahadah. Yang anugerah mujahadah syahadah ni kalau dapat 3 kali khatam pun anugerah mujahadah syahadah. 4 kali khatam pun ya juga boleh jadi juga. Kan? Subhanallah. Jadi bukan usaha yang biasa-biasa. Ini bukan level biasa-biasa ni. Level lain ni, Level ni dah lain. next level. Dia punya ranking dia dah lain. Nanti kita tengok untuk tim-tim syahadah, untuk semualah tim syahadah nanti kita akan umumkan satu ranking terbaru untuk tim syahadah sahaja. Ini kita tunggu nanti. Baik. Tahniah kepada Iqbal Azizi. Seterusnya, tahniah kepada Mujahidah Sumayyah daripada Akmal KLIA. Anugerah mujahadah syahadah. Takbir. Mana Akmal KLIA? Beri tepukan kepada kawan-kawan antum. Anugerah mujahadah syahadah. Ini usaha memang luar biasa. Walaupun tak capai 5 kali khatam, 7 kali khatam, tapi usaha dia orang memang hebat, memang luar biasa. InsyaAllah lepas ni kita akan tengok mungkin lepas ni dia dapat syahadah dalam masa terdekat, insyaAllah. Baik, alhamdulillah. Seterusnya, anugerah mujahadah syahadah lagi daripada Akmal Prima Bukit Beruntung kepada Mujahidah Ilyana Iman. Takbir. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Alhamdulillah, tahniah kepada Mujahidah Iliana kerana dipilih untuk mendapat anugerah Mujahadah Syahadah pada kali ini. Insya-Allah ini model-model yang seterusnya anugerah Mujahadah kepada Akmal Batu Pahat Mujahidah Nurul Raudhah. Takbir. Mana? Allahu Akbar. Mana Akmal Batu Pahat? Mana Nurul Raudhah? Bangun. Tak nampak ni. Mana? Ya, guys. Lambai Ini bukan di setakat belakang. syahadah. Ini paling tinggi dia Akmal ni. Kalau Batu Pahat paling tinggi. Waduh. Allahu Akbar. Masya Allah. Mudah-mudahan berjaya untuk selesaikan syahadah secepat mungkin. InsyaAllah. Seterusnya. Ada lagi seterusnya? Halaqah Avengers. Halaqah Avengers. Nah, Halaqah Avengers dulu ke? Safarul? Kita kena, sebab lepas ni kita akan isytiharkan semuanya result-result yang luar biasa, yang mantap-mantap. Okey. Lepas ni kita akan isytiharkan khatam sprinter, syahadah sprinter dan highest sabak. Ya. Ini semua level-level. Ini kalau level ke Akmal, kalau khatam sprinter, syahadah sprinter, ini level kayangan punya level ni. Kalau ranking kayangan punya ranking ni. Jadi Anda nak minta kita nak kena isytiharkan dulu Halaqah Avenger dulu. Halaqah Avenger. Baik. Ya, Halaqah Avenger. Sebab lepas ni kita akan isytiharkan level-level kayangan punya level. Oh, Jadi, mantap. kita minta bersedia. Siapakah yang berjaya? Halaqah mana yang berjaya dalam maraton ni memang sangat-sangat mantap lah. Memang sangat-sangat padu lah. Start daripada Murabi sampai Mujahid-Mujahidah. Semuanya luar biasa. Vibe maraton Ustaznya luar biasa. Semuanya dalam arus. Jom sama-sama kita saksikan. Kita bagi tepukan paling gemuruh kepada Halaqah yang paling padu ni. Boleh? Jom sama-sama kita saksikan. Murabbi nak Halaqah yang diisytiharkan terbaik di setiap Akmal ini Halaqah Avenger. Murabbi nak mereka bangun sama-sama. Bangun, bagi tepukan sama-sama. Ini contoh model Halaqah paling baik. Kalau tengok Halaqah mana paling baik di Sicek Cawangan, Halaqah ni lah paling mantap. Okey? Jom sama-sama kita saksikan. Yang pertama, daripada Akmal Shah Alam, Murabi Zakwan, takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bangun. Satu Halaqah bangun. Akmal Shah Alam. Mana satu Halaqah? Itu dia. Angkat tangan, we are the winner. Macam tu. Tangan sikit. Ya, ini dia. Oh, ini tim paling padu. Dekat Akmal Shah Alam. Wah, ini contoh paling semangat. Boleh dikatakan semua ahli kelasnya ada kaitan dan juga berjaya dalam maraton Hufaz. Seterusnya, daripada Akmal Batu Pahat, Halaqah Murabi Izzat, takbir. Allahu Akbar. Bangun. Allahu Akbar. Bangun semua. Satu Halaqah, semuanya padu. Di Akmal Batu Pahat baru-baru ni. Subhanallah, luar biasa. Seterusnya, Halaqah Murabi Amir Arsyad daripada Akmal Kelantan, takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bangun belakang. Duduk depan apa? Satu Halaqah duduk depan sekali. Saya Kelantan. Memang dahsyat. Latte. Kelantan gomong. Padu Murabi Amir Arsyad daripada Akmal Kelantan. Seterusnya, Tahniah. daripada Akmal Terengganu, Halaqah Murabi Fatihar, takbir. Allahu Akbar. Semua. Ini contoh kelas yang paling bersemangat, Murabi yang paling bersemangat dia kat Akmal Terengganu. Paling padu, subhanallah. Tahniah untuk tim Halaqah Murabi Fatihar. Mantap. Anda semua luar biasa. Seterusnya, daripada Akmal mana? Seterusnya, Akmal KLIA Halaqah Murabi Aisyah Nadhiyah, takbir. Allahu Akbar. Akmal Murabi Aisyah, tim Murabi Aisyah, bangun semua. Kelas anda luar biasa. Kelas anda high energy, kelas anda bersemangat, kelas antum semua. Bangun dengan semangat. Apa? Tu dia.
Rabiah yang Alhamdulillah, tahniah. agresif. Luar biasa, subhanallah. Sentiasa bersemangat siang malam dalam perjuangan. Luar biasa, subhanallah. Seterusnya, daripada Akmal on top, Halakah Murabiah Maryam, takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tim Halakah Murabiah Maryam, bangun belaka walaupun dalam on top, bangun semua. Ini dia. Luar biasa anda semua. Wow, menang satu tim. Luar biasa, subhanallah. Ini memang mantap. Untuk mempadu subhanallah. Seterusnya, daripada Akmal Abad, Halakah Murabbi Hufaz Ali, takbir. Allahu Akbar. Oh. Allahu Akbar. Itu dia, menang satu tim. Tim Akmal Abad. Ini dia model halakah paling mantap dekat Akmal Abad. Halakah yang lain. Bangun. Tim, mana tim? Bangun semua. Tim Murabi Hufaz, mana bangun? Bangun. Bangun. Yeah. Padu. Luar biasa. Luar biasa. Alright, ramai tim dia, subhanallah. Ramai nampak. Padu. Okey. Dan seterusnya, daripada Akmal Prima Murabiah Ayuni, takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah, Akmal Prima. Nampak tu. Rakyat Win tu sama-sama. Sebab sama-sama lagi. Pergi kat Murabiah. Angkat Murabiah. Dekat sungguh. Muka 5 juzuk, 4 juzuk kan? Dahsyat. Subhanallah. Semua ni girls power. Wow. Mantap. Power puff. Murabiah ni, kelas Murabiah ni luar biasa, subhanallah. Tahniah. Okey. Kita sudah sampai ke pengisytiharan. Pukul 10 lebih ni pengisytiharan kepada level-level kayangan, level-level luar biasa, level-level mantap dekat Akmal. Kita akan isytiharkan anugerah khatam sprinter. Untuk anugerah khatam sprinter ni, anak-anak kita semua ucapkan tahniah. Dan anak-anak, oleh kerana kita dah lama duduk ni, kita nak ucapkan tahniah dan kita nak jemput semua bangun. Sebab kita nak ucapkan tahniah kepada mereka yang berjaya dalam maraton Hufaz ni. Berjaya khatam weh. Jadi legend. Jemput semua bangun. Dan untuk pengisytiharan khatam sprinter dan syahadah sprinter, nak persilakan CEO sendiri yang isytiharkan. Siapakah yang berjaya dalam anugerah khatam sprinter dan syahadah sprinter? Anak-anak tengok insya-Allah semuanya. Siapa yang kita isytiharkan itu datang ke depan. Kalau di tempat anda semua tu yang isytihar, yang berjaya nama ni naik tu, datang ke depan. Dan semuanya bagi tepukan paling gemuruh kepada mereka yang berjaya syahadah dan juga khatam dalam tempoh maraton. Ini bukan luar biasa. Ini luar biasa tahap dewa punya luar biasa. Tahap luar biasa sebab berjaya khatam, capai target dan berjaya menempah tempat anda di pentas haflah takrimi yang paling berprestij pada tahun ini. Anda mempersilakan si Akmal untuk mengisytiharkan siapakah yang berjaya untuk mencapai khatam sprinter dan syahadah sprinter pada kali ini. Dipersilakan. Okey, you ready semua untuk kita saksikan siapakah rakan-rakan kita yang telah mencapai legend Al-Hafiz dalam tempoh maraton Hufaz. Syahadah apa nama? Legend sprinter. Apa? Banyak dragon yang perlu lalui ni. Ada yang dragon ke tasbih. Sekali lagi. Kategori apa ni? Khatam sprinter dan syahadah Khatam sprinter dan syahadah sprinter. Okey, are you ready semua? Renggangkan badan sikit. Ready. Renggangkan badan. Tangan nafas sikit. Hembuskan. Masya Allah. Are you ready? Sekali lagi tarik nafas. Okey, hembuskan. Pagi ni disaksikan bersama di TikTok Akmal. Ibu bapa antum semua saksikan bersama sebenarnya. Okey, ibu bapa pun ada menyaksikan bersama siapakah di kalangan antum
yang luar biasa hebat pada minggu ini, subhanallah. Alright, jom kita saksikan. Tak sabar nama. Tak sabar, tak sabar, tak sabar ni, tak sabar. Okey, kita saksikan siapakah yang telah berjaya mencapai khatam sprinter. Khatam sprinter pada sesi maraton Hufaz 1.0. InsyaAllah. Boleh? Jom kita saksikan. Mendebarkan ni, mendebarkan. Okey, yang pertama telah berjaya mencapai khatam sprinter Mujahid Iman Razik Halaqah Murabbi Razik. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tepukan yang gemuruh buat Razik Iman Razik Halaqah Murabbi Razik juga, subhanallah. Wow, semua. Wow. Yang dalam TikTok tag screen, ucapkan tahniah, doakan anak-anak kita juga, masya Allah. Tag screen sampai meraihkan kejayaan. Iman Razik telah berjaya khatam sprinter. Khatam sprinter ni apa? Dia berjaya khatam dalam tempoh pertandingan maraton Hufaz. Apa dragon dia ni? Dragon nak dapat khatam sprinter ni. Apa? Dragon ni apa? Ada yang nak kena skip tasbih, ada yang nak kena settle tasbih. Selepas tasbih pun ada beberapa juzuk lagi nak kena kejar lagi. Memang mencabar. Wow, dragon dia. Excalibur pun tak boleh pakai. Luar biasa. Okey, tahniah buat Iman Razik. Jom kita saksikan yang kedua. Siapakah gerangannya? Yang kedua telah berjaya Rayyan Raihana Halaqah Murabbiyah Irjina Akbar. Alhamdulillah, air mata darah. Time marathon ni terbalas, masya-Allah. Allahu Akbar. Akmal Shah Alam lagi nak pakai yang gemuruh, subhanallah. Akmal Shah Alam lagi nak pakai yang ni. Adakah ada Akmal Kuala yang tak cabar? Kita lihat. InsyaAllah. Akmal lain ke nak cabar ni? Adakah Akmal lain yang nak cabar? Ada, mesti ada. Mesti ada punya. Mesti ada. Akan ada, mesti ada. Okey, yang ketiga. Jom kita saksikan. Yang ketiga telah berjaya juga Syifa. Hai, apa nama dia ni? Hai Cheng. Apa nama dia? Hai Cheng. Halaqah Murabbiah Amirah. Halaqah Murabbiah Amirah. Allahu Akbar. Tahniah berjaya khatam. The first model. Masya Allah, daripada Akmal Kelantan, the first model Akmal Kelantan. The first model. Tolong tengok Syifa, tolong kawan-kawan Syifa, tolong tepuk belakang Syifa. Yang banding pun tepuk juga sama. Ini tepuk kuat-kuat. Ini model pertama anda. Allahu Akbar. Akmal Kelantan telah mencipta sejarahnya, subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Masya-Allah, tabarakallah. Rasa excited betul lah. Hai. Luar biasa. Ibu bapa yang follow di TikTok Akmal, are you excited juga? Tengok, subhanallah, Akmal Kelantan dah lahir model baru. Yang pertama. Tahniah, sebutkan tahniah. Subhanallah, tabarakallah. Okey, go. Kita pergi next. Siapakah gerangannya? Next, Fatimah Az-Zahra Halaqah Murabbiyah Fatihah daripada Akmal HQ Terengganu. Takbir. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Yang ini first model Akmal harian di Terengganu. First model Akmal harian walaupun Takbir. Betul kan? Saya salah silap bagi tahu kat korangnya cek. Tapi maklumnya first model Akmal harian Terengganu. Allah. Walaupun harian, walaupun datang ulang-alik hari-hari, tapi subhanallah, luar biasa semangatnya berjaya khatam dalam tempoh maraton Hufaz. Bukan senang nak mencapai ni. Bila harian ni dengan TV kat rumah, adik-beradik mungkin tengok TV kan. Bukan senang. Tetapi semua tu alasan je semua. Kalau nak berjaya, dia boleh berjaya. Subhanallah.
Tepukan sekali lagi buat Fatimah Az-Zahra Halaqah Murabbiyah Fatihah. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Banyak model-model kita minggu ni kan. Banyak model-model. Jom saksikan seterusnya. Seterusnya siapakah garangannya? Sofia Halaqah Murabbiyah Ainur Akmal HQ Terengganu lagi. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tepukan kepada Jaidah Sofia. Tepukan Masya semua. Allah, Masya Allah. Sofia. Nampak sengit ni. Sangat sengit nampak gaya. Khatam sprinter pun sengit ni. Subhanallah. Sengit sangatlah bang. Khatam sprinter pun boleh sengit memang, masya-Allah tabarakallah. Di luar kotak lah. Tim Akmal. Okey, jom saksikan seterusnya. Luar biasa. Siapakah gerangannya? Akmal Zafran Halaqah Murabbi Asim. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akbar Terengganu lagi. Akbar Terengganu lagi. Wow. Allahu Akbar. Tak nak kalah betul ni tahun ni. Subhanallah tabarakallah. Model-model terlahir Ni luar kita biasa. top up di Terengganu ni, Masya Allah. Dan legend Hufaz Khatam Sprinter. Subhanallah. Kau tapau ni. Ya. Tepukan buat dia. Tepukan buat Akmal Zafra. Peluk sekali kawan-kawan kita. Subhanallah. Okay, next. Jom kita saksikan seterusnya. Seterusnya. Ahmad Ziyad Halaqah Murabbiyah Fatihah daripada Akmal Harian HQ Terengganu. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walat semua. Ni model walat berumur 10 tahun. Subhanallah tabarakallah. Walat harian boleh kejar pula dalam tempoh yang terbaik. Masya Allah, takbir. Allahu Akbar. Allah. Bagi tepukan paling gemuruh kepada Murabbiyahnya, Murabbiyah Fatihah yang bersungguh-sungguh. Tepukan buat Murabbiyah Fatihah juga. Subhanallah. Ibu bapa ucapkan tahniah. Buat Tasbih. Masya Allah. ya, subhanallah. Allahu Akbar, luar biasa. Boleh skip tasbih lagi kan? Jaga Saki dan Manzil luar biasa. Alright, jom kita saksikan seterusnya. Siapakah gerangan seterusnya? Ahmad Khairul Raziq. Khairul Rizq. Ahmad Khairiz. Allahu Akbar, nama dia. Masya Allah, sebaik-baik rezeki. Hadiah untuk murabbinya, Masya Allah. Halaqah Murabbi Mujahid Sayuti. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sebaik-baik hadiah, Masya Allah. Allahu Akbar, ni hadiah, Masya Allah. Hadiah yang barakah, insya-Allah. Buat barakah, buat bekal buat Murabbi Sayuti yang telah bertemu dengan Allah. Dia lihat kita dengan penuh bangga. Subhanallah. Untuk pengetahuan ibu bapa yang sama-sama pada hari ini, almarhum Murabbi Sayuti baru kembali ke rahmatullah pada Ramadan baru-baru ni. 25 Ramadan. 25 Ramadan meninggalkan jasa kejayaan pelajarnya yang berjaya khatam. Hasil usahanya, setiap baik-baik hafazan, huruf yang dilantunkan khatam pada bulan Ramadan baru-baru ni, alhamdulillah, pahalanya mengalir tidak henti kepada almarhum Murabbi Sayuti. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan syurga yang tertinggi kepada Murabbi Sayuti. Amin ya rabbal alamin. Amin insya-Allah. Amin. Allahu Akbar. Ucapkan Al-Fatihah. Ibu bapa di luar sana, sedekahkan Al-Fatihah buat Murabbi Sayuti. Subhanallah. Orang yang hebat, orang yang luar biasa. Ahli syurga. Al-Jannatul Firdaus, insya-Allah. InsyaAllah. Amin. Syahid pada 25 Ramadan. Subhanallah. Tabarakallah. Okey, jom saksikan seterusnya. Kita tak nak sedih-sedih. Kita nak gembira. Subhanallah. Seterusnya, Danny Mikael Halaqah Murabbi Izzat Akmal. Batu Pahat lagi. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Luar biasa Murabbi Izzat. Subhanallah. Peluk sikit Danny Mikael. Peluk sikit dia. Allah sikit. Angkat lambung gini. Allahu Akbar. Akmal Batu Pahat luar biasa baik tahun ni. Murabbi. Baik. Ya, betul.
Admire betul dengan Murabi, dengan Akmal Batu Pahat. Tahun ni luar biasa. Dah berbeza daripada tahun-tahun sebelumnya. Subhanallah. Okey, jom seterusnya. Bangga betul ni. Bangga betul. Seterusnya daripada Akmal Bukit Beruntung. Bukit Beruntung. Prima Bukit Beruntung. Fahim Iman Halaqah Murabi Muntazir. Takbir. Allahu Akbar. Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hufaz. Tarik Fahim ke depan sekali. Cepat depan kamera. Mana Fahim? Aiman depan-depan. Goncang dia. Fahim Aiman depan kamera mana? Mana Fahim Aiman? Mana? Buka jalan. Allahu Akbar. Mana Fahim Aiman? Mana tak nampak? Depan kamera mana tak nampak? Ada tak tu? Subhanallah. Tahniah buat Murabi Malu-malu. Muntazir juga atas usaha yang luar biasa. Subhanallah, tabarakallah. Allah, masya-Allah, tabarakallah. Tahniah Akmal Batu Pahat Bukit Beruntung, semuanya luar biasa. Okey, next, siapakah lagi gerangan yang telah berjaya? Seterusnya Salahuddin Halaqah Murabi Hakim Khatam Sprinter Akmal Prima Bukit Beruntung. Lagi takbir. Allahu Akbar. Salahuddin ke depan. Takbir. Mana Salahuddin? Tak nampak depan kamera. Salahuddin mana Salahuddin? Salahuddin. Masya Allah, tahniah. Subhanallah. Dia pembebas, Tahniah luar biasa. pembebas Masjidil Aqsa ni. Masya Allah. Nama pun luar biasa hebat. Okey, tahniah. Tepukan sekali lagi. Jom kita saksikan lagi. Siapakah gerangannya yang telah berjaya khatam sprinter lagi pada tempoh Ramadan. Bulan Marathon Hufaz. Subhanallah. Amirah. Alhamdulillah. Apa dia juara ni Ustaz Zulkarnain? Siapakah juara khatam sprinter ni? Hai. Juara khatam sprinter yang hantar wakil setakat ni paling ramai 4 orang pada satu cawangan. Semua dah tahu rasanya. Itu dia. Siapa 4 dia? orang. Yang ini jatuh kepada Akmal Terengganu. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bukan nama orang itu. Masa majlis. Tak pasti tu kalau masa majlisnya, tapi kalau ikut data yang diterima 4 orang sahaja kat sini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tahniah. Akmal Terengganu mengungguli khatam sprinter nampak ayahnya. Subhanallah. Biasanya selepas pada Marathon Hufaz lagi ramai khatam. Kebiasaan macam tu sebab tak sempat. Dia kejar tak sempat. Memanglah. Alhamdulillah. Emang ada pun. Memang ada. Kan ada. InsyaAllah. Bulan depan kita dah nak marathon, kita dah nak haflah takrimi lah. Kan? Kena all up luar biasa dah. Luar biasa fight insya-Allah. Ni level. Yang ni kita boleh tanya para muda-muda ni. Berapa nak hantar time haflah takrimi? Tambahan. Panggil warrior ataupun legend-legend yang akan dihantar naik ke pentas haflah takrimi insya-Allah. Allahu Akbar. Jom. Anda dapat tahu yang di Terengganu saja target 40 yang baru. Waduh. Daripada cawangan lain berapa ni? Ustaz Nazir ni insya-Allah. Okey, jom kita sama-sama kita saksikan syahadah sprinter. Syahadah sprinter pula. Jom kita saksikan syahadah sprinter. Siapakah? Masya-Allah. Boleh terangkan sikit Ustaz Zulkarnain. Syahadah sprinter 7 ni macam kali mana? khatam. 7 Apa kali yang power sangat khatam. dengan syahadah sprinter ni? Syahadah sprinter ni memang power. Bayangkan kita ada 2 kategori syahadah sprinter. Syahadah sprinter yang pertama 5 kali, syahadah sprinter yang kedua 7 kali. Dulu kita pun buat satu kategori 3 dan 5 kali khatam saja. Tapi kita nampak rupanya geng-geng syahadah kita ni terlampau power. Kan? 3 juzuk dah, 3 kali khatam dah tak masuk dalam book. Orang kata tak masuk book dah. Kan? Cukup 5 kali dengan 7 kali saja. Maksudnya dia pelajar ini berjaya untuk khatam 5 kali khatam Al-Quran dalam tempoh Ramadan sahaja. 5 kali. Ataupun 7 kali. Maksudnya Hebat. berapa kali khatam sehari tu? Ya Allah. Satu hari tu baca tak pastilah banyak. Yang ulang sendiri satu cerita. Yang depan ustaz ni yang 7 kali khatam. Allahu Akbar. Yang ni kata bukan biasa-biasa. Ahlullah wa khasatuh ni. Masya-Allah. Ni macam Nabi Fazrul kata tadi, kayangan. Ni dia orang level kayangan.
Ini kita jom. Ini kita kena buat kategori apa panggil? T40. Kategori ahlillah wa khasatuh. Kita tak apa. Untuk tim syahadah nanti kita akan simpan ada video kah untuk tim syahadah. Oh, InsyaAllah, ada. so nanti insyaAllah kita kita nak isytiharkan dahulu siapakah mereka yang berjaya dalam syahadah dalam tempoh maraton 5 kali khatam atau 7 kali khatam. Ini model luar biasa anda semua. Ini bukan model biasa. Bukan model level legend dah. Model level emperor ni. Jom sama-sama kita saksikan naik syahadah sprinter. Ayo sama-sama kita saksikan dan kita laungkan takbir beramai-ramai. Siapa yang berjaya? Sama-sama kita saksikan. Yang pertama, tahniah kepada Mujahid Alakah Murabbi Fahmi Akmal Terengganu. Takbir. Allahu Akbar. Ni kat walak je sabar ni. Anak tengok 7 kali khatam bacaan secara gaib tanpa melihat Al-Quran di hadapan guru dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Tahniah kepada Hafiz Danish. Ini memang kalau tengok gaya ni memang confirm dah naik pentas haflah takrimi Emperor Syahadah. Mudah-mudahan berjaya dengan lulus cemerlang insya-Allah. InsyaAllah. Tahniah kepada Hafiz Danish. Insya-Allah Al-Quran macam air ni. Tahniah. Rasanya the only one untuk marathon hafal kali ni yang ni seorang ni saja yang syahadah sprinter. Wow. One and only. Wah, ada seorang lagi. Ada seorang lagi. Allahu Akbar. Ini 6 kali khatam. 6 Allahu Akbar. Akmal KNIA Mujahidah Ainul Mardiyah Halakah Murabbiyah Aisyah Nadia. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ni salam cium tangan ni. Tahniah. Tak nampak kat belakang tu, tapi anda pasti minta sahabat-sahabat peluk dia baru ucap tahniah pada Ainul Mardiyah. Ambil berkat insya-Allah. Tepukan gemuruh untuk Ainul Mardiyah dan tepukan gemuruh untuk Aisyah Nadia. Ini model level kayangan, model level ahlillah. Model Ahlillah wa khasatuh. Ahlillahi wa khasatuh. Subhanallah. Tahniah. Subhanallah. Luar biasa kepada Mujahidah Ainul Mardiyah. Kita dah pukul 10.30 hampir 10.30. Robi Fakrul. Ya. Geng-geng syahadah ni kalau lah mana-mana mujahidah yang rasa susahnya pergi kat deran dia kata itu je dia orang pandang. Conteh dia kata ni. Allahu Akbar. Itu dia Murabi Zulkarnain. Itu dia tu bukan maksudnya tak susah, bukan tak. Ya. Tapi bermaksud kesusahan tu boleh ditempuh. Itu insya-Allah. Susah tu bila sekali. Kalau susah banyak kali orang tak panggil susah. Tu dah biasa. Itu dah lali. Allah. Lali dah jadi Fatihah dah. Kan? Okey, Fatihah kita mula-mula belajar apa dah. Tapi sekarang ni dah lancar. Allahu Akbar. Okey, jom. Kita dah sampai ke hampir-hampir penghujungnya. Kita nak pergi kepada anugerah 5 juzuk dan ke atas dan haya sabak. Anda jemput semua untuk duduk sebab kita nak tengok siapakah dia yang berjaya untuk bangun nanti. Sila duduk dengan gembira. Betul tak? Iya. Kita suruh bangun tu pasal lama sangat duduk. Bila bangun ni dia akan jadi segar sekejap. Sekarang duduk balik. Okey, semua duduk. Alhamdulillah, silakan duduk dengan gembira. Tahniah kepada semua yang berjaya mengungguli. InsyaAllah kita sudah sampai ke penghujung dan kemuncak climax pengisytiharan maraton Hufaz pada hari ini. Hari ini kita nak saksikan pula siapakah yang berjaya mendapat keputusan haya sabak. Kita akan bacakan daripada yang 6 juzuk dulu, mungkin 7 juzuk, kemudian 8 juzuk, kemudian 9 juzuk, ke dia 10, ke dia 11, ke dia 12 ke. Kita akan saksikan. Murabi sendiri pun tak tahu berapa banyak yang berjaya dicapai, tapi pastinya ada di kalangan mujahid-mujahidah akmal yang berjaya mencapai 5 juzuk dan ke atas hafazannya dalam tempoh sebulan tanpa meninggalkan sabki, tanpa meninggalkan manzil dan sebagainya, tapi tetap berjaya menghafal sabak 1 bulan sebanyak 5 juzuk dan ke atas. Allah. Jom sama-sama kita saksikan Sebelum tu,
Nak minta semua kawan-kawan ibu bapa yang mungkin follow dekat TikTok ni, subhanallah, masing-masing excited, komen excited. Kita nak tengok ni yang luar biasa, top yang luar biasa dalam maraton Hufaz. Dan mohon share pada kawan-kawan kita yang mungkin kita tak sempat, ada kawan-kawan kita tak ada nak follow kan, share dalam grup parent kan, share TikTok ni dalam grup parent, takut orang lain ada yang nak tengok anak-anak dia tak sempat nak tengok, share. Sebab kita tak ada isytihar pun sebelum ni yang kita akan buat live dekat TikTok. Boleh? Dan komen excited, doakan untuk anak-anak kita. Bila kita doakan kejayaan mereka yang berjaya, anak-anak kita akan dapat impaknya sama, insyaAllah. Okey, sahabat Terus, seterusnya. Alhamdulillah, kita seronok baca komen-komen. Ada komen-komen Dr. Ir, ada AA, ada Suri Q, ada ramai Afandi, ada ramai yang melihat, yang menonton kat sini. Ummu Awatif, ramai Sweet Apple Cafe, ramai yang menonton ni. Komen sikit dekat ruang komen, tap screen guys, insya-Allah. Sebab kita dah sampai ke klimaksnya pengisytiharan Haya Sabak. Yusof excited katanya. Ramai ni, Izara, Amani, alhamdulillah ramai yang sama-sama kita jemput, sama-sama insya-Allah kita bagi semangat pada anak-anak kita. Kita nak umumkan Haya Sabak anugerah Gold Night Marathon Hufaz 5 bintang, 5 juzuk dan ke atas. Jom sama-sama kita bagi tepukan paling gemuruh, bagi semangat paling gemuruh. Siapa yang berjaya jemput bangun, dan insya-Allah kita pandang dia, dan inilah modelnya kesungguhan luar biasa dan berjaya dalam Marathon Hufaz 1.0 2025. Yang pertama, sama-sama kita saksikan siapakah dia? Takbir! Tahniah kepada Mujahid Ahmad Irfan daripada Halakah Bani Sakuan. Allahu Akbar. Daripada Akmal Shah Alam 7 juzuk 140 muka surat. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah padu. Masya Allah padu. Bangun Irfan. Allah. Luar biasa. Allah wakil daripada Akmal Shah Alam membuka gelanggang Haya Sabak mula-mula pada hari ini. Mana Ahmad Irfan? Mana Ahmad Irfan? 7 juzuk ni. Kau nampak ni? Tak nampak Akmal Irfan. Mana Akmal Irfan? Apa Sahabat Cross? Cuba apa cabaran Akmal Shah Alam pada bulan ni? Murabina masing-masing lepas ni jumpa dengan Ahmad Irfan, tanya apa yang dia buat sebenarnya. Ke dia rebus Quran. Kalau ni minum ni. Kan? Apa rahsia dia? Apa rahsianya? Berapa kali hutang dia boleh baca sehingga dia boleh buat 7 juzuk ni? Subhanallah. Mujahid Ahmad Irfan, terus bangun sekali lagi. Ada ibu apa kat TikTok nak tengok. Bangun sekali lagi. Lambai sikit Ahmad Irfan. Itu dia. Masya Allah, saharan layali. Nampak dia. Allah Akbar. Tempoh sebulan. Adakah Mujahid Ahmad Irfan rebus Al-Quran minum air dia, ataupun dia kunyah satu-satu Quran tu, ataupun apa benda yang dia buat kita tak tahu. Semua Masya Allah, jadi kek lah. Akmal Shah Alam jumpa Ahmad Irfan, tanya apa tips dia, apa benda betul dia buat. Subhanallah, Akmal Shah Alam berjaya membuka gelanggang pentas Haya Sabak awal pagi-pagi ni. Terima kasih kepada Ahmad Irfan. Seterusnya kita nak tengok, adakah Akmal yang nak lawan ni? Adakah yang nak lawan Ahmad Irfan? Ada ke? Siapakah gerangannya? Mujahidah Syasha Ina. Daripada tak tergantung dengan takbir pun tak boleh. Masya Allah. 14 juzuk. Takbir. Separuh Al-Quran. Manzilnya jaga, sapinya jaga dalam tempoh 1 bulan Ramadan. Allahu Akbar. Kalau tadi Irfan tadi itu rebus Quran, yang ni buat apa ni? Kalau Irfan 7 juzuk, Syasha dia kali 2, 14 juzuk. Mana kalau tengok usaha Irfan tu dah dahsyat, Syasha dia kali 2 usaha tu. Subhanallah. Kawan-kawan semua yang di luar sana, dalam tempoh 1 bulan 14 juzuk. Adakah anda yang sekarang ni pada pangkat Elite Master, Grand Master dan sebagainya mampu untuk capai tahap ini?
ini insya-Allah kita tunggu pada haflah takrimi nanti. Letakkan diri kita buat sesuatu insya-Allah. Tak apa, aduh. Banyak Kelantan. Lain macam Kelantan kali Tak ni. relax, Kelantan tak relax. Kelantan. Kelantan tak relax kata Murabiah Atikah. Kelantan tak relax. Kelantan. Abang Ro, Ya. Ni nak pesan pada Ustaz Daniel lah. Kita nak letaklah tampal ni, poster-poster ni dekat haflah takrimi nanti. Kan? Marathon Hufaz punya poster kita akan tampal juga letak pada billboard besar insya-Allah. Wah. Allah. Sebab lepas haflah takrimi akan ada marathon 2.0. Allahu Akbar. Kan? InsyaAllah. Jadi standby. Yang Syah ni confirm tak sempat. Jadi ni pentas lah. Tak sempat dah. Tapi kawan-kawan tak perlu tunggu marathon kedua. Kejar pentas yang kita nak besar paling besar sekarang ni. Pentas haflah takrimi. Ingat Sabak tanpa meninggalkan Sabki, tanpa meninggalkan Manzil dan sebagainya. Subhanallah. Tahniah pada Syah Syair Dina, tahniah pada Kak Kelantan dan tahniah tepukan gemuruh untuk Murabiah ni. Yang Allahu Akbar. Ini yang first. Ada yang nak lawan ke? Ada yang nak lawan ke Syah Syair Dina? Agak ada yang nak lawan ke? Tak ada dah. Ada kot. Allahu Akbar. Ada So Syah paling tinggi Habis dah Alhamdulillah. Syah ni kita yang khatam tadi ke? Kita anda? Ada yang lawan Syah Syair Dina. Bukan, maksudnya akan naik ke pentas haflah takrimi insya-Allah. Subhanallah, ada lagi rupanya walaupun tak lawan tapi Haya Sabak dekat Akmal Terengganu 5 juzuk. 5 juzuk Haya Sabak ke? 5 juzuk. 5 juzuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ahmad Ziyad 5 5 juzuk dia termasuk dengan skit tasbih. Jaya sikit tasbih sebab jaga manzil. Subhanallah. Masya-Allah. Dia jaga manzil, dia skip tasbih, dia khatam sprinter, dia Haya Sabak, dia kategori 5 juzuk. Nampak dia tapau semua. Tapau semua. Subhanallah, tapau semua. Allahu Akbar. Dalam keadaan botol dia pun tak tinggal. Masya-Allah. Jangan gambar pun botol ada lagi. Subhanallah. Dia kena check tu apa Ziyad minum air apa sebenarnya. Itu apa dalam botol tu? Apa dalam botol tu kena check sebenarnya. Rahsia kat situ. Marathon dulu dah pernah berjaya. Marathon kali ni dia pecah rekod lagi. Dia umur 10 tahun. 5 juzuk. Skip tasbih. Haya Sabak. Khatam sprinter. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Murabi kalau Murabi ni geng-geng Syabab, Murabi rasa memang tercabar gila lah. Tak apa hati. Syabab relax je tengok. Syabab tengok relax je. Tak boleh. 10 tahun kot. Bukan 14, bukan 15, bukan 13, 10 tahun. Harian lagi ulang alik. Ulang alik. Harian pula. Allahu Akbar. Tengok, ini contoh-contoh model-model yang luar biasa. Tahniah, tepukan balik kedua untuk Murabiah Fatihah daripada Akmal Terengganu. Allahu Akbar. Jadi mana-mana mujahid-mujahidah yang umur 10, 11 tahun, jangan risau. Antum semua boleh buat. Boleh buat. Kan? Jangan rasa umur muda tak boleh buat lebih. Boleh sebenarnya. Kalahkan yang lain-lain. Masya Tak boleh tu tak ada dalam kotak sistem Akmal. Tak boleh tu nampak kat Laut Cina Selatan. Kan? Semua mujahid-mujahidah Akmal kalau terpilih interview lulus masuk Akmal maksudnya semua boleh. Semua boleh. Anda ada. Okey, ada lagi ke yang nak lawan? 5 dah ada, 7 dah ada, 14 dah ada. Ada lagi ke Haya Sabak? Allah. Masya-Allah. Ucapkan takbir kepada takbir. Allahu Akbar. Masya-Allah. Tahniah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Komen tahniah Allahu Akbar. 10 online. surat. Tuan-tuan secara online. Subhanallah. Tahniah kepada Murabiah Maryam. Walaupun secara online berjaya 10 juzuk dalam tempoh sebulan. Allahu Rabbi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tahniah pada Mujahidah Khairun Nisa Salehah. Kepada sahabat-sahabat on top yang baru masuk ke yang dah lama masuk, jangan anggap on top tak boleh. Ni on top pun. Sebulan 10 juzuk.
Ontok kalahkan yang lain juga. Apa alasan kita? Tak ada alasan. Subhanallah. Walaupun di rumah ada TV, ada adik-adik, ada gadget, ada macam-macam. Tapi kehebatan fokus. Dan subhanallah, dengan pertolongan Allah, Khairun Nisa berjaya membuktikan 10 juzuk dalam genggaman. Walaupun Allahu dalam Akbar. Oh, Rabbi. Masya Allah, Masya Allah. Wow. Ini murabiah dia. Ni memang tak tidur ni bulan puasa baru ni. Asyik-asyik kena telefon. Sikit-sikit duduk tenang sikit kena call. Sikit-sikit duduk tenang kena call. Ustazah tolong buka Zoom je, nak tasmik. Malam, lepas terawih, sebelum terawih, lepas sahur ni tak ada masa. Sentiasa online, subhanallah. Allah. Allah Akbar. Ini 10 model on juzuk. top. Model harian ada, model on top ada, semua ada. So kita alhamdulillah secara rasminya Akmal Kelantan berjaya mengungguli Haya Sabak dengan jumlah bacaan dan jumlah hafazan sebanyak 14 juzuk. Tahniah dan takbir buat Akmal Kelantan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Ada lagi Kita ke? ada 10 juzuk dan kita ada 14 juzuk. Juara Haya Sabak di semua cawangan Akmal jatuh kepada Akmal Kelantan. Anda Allahu semua Akbar. luar biasa, subhanallah. Allahu Akbar. Kali ni Rizak kali ni memang pelik ah. Memang pelik ah Merabi Fakhrul. Memang pelik. Dia beza daripada yang sebelum-sebelum ni. Ha. Yang Kepelikannya pertamanya yang nombor 1 14 juzuk itu Akmal Kelantan yang baru. Oh. Masya Allah. Sebelum ni Shah Alam, Terengganu ini tapau. Kali ni kena tapau dah sekarang. Ni kena tampau. Ini pelik yang pertama. Pelik yang kedua on top pun 10 juzuk. Yang ni. Ya Allah. Allahu Tak Akbar. pernah dalam rekod sebelum ni. Maksudnya Tahniah. kita faham, sebelumnya otak kita je skeptikal fikir macam Ya. okay, tak boleh, boleh tak boleh. Lepas tu rendahkan diri sendiri. Kan? Allah. Rendahkan diri sendiri. No. Semua tu biawak hidup yang ada dalam otak kita yang membisikkan. Subhanallah Akmal. Banyak kepelikan yang berlaku, yang luar biasa yang berlaku menjadi bukti kepada kita semua pada hari ini. Tidak ada yang mustahil kalau kena dengan usaha dan luar biasa kita, insya-Allah. Allahu Gigit Akbar. dengan Allahu geraham. Akbar. Kalau ada impian, buat gila-gila. Gigit dengan geraham, kata Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Okey. Akbar. Jadi Alhamdulillah. memang hebat, Jadi memang hebat. Murabi Zulkarnain Ya. tahu dalam kategori 5 juzuk dan ke atas, Akmal mana yang paling ramai? Okey, Kategori 5 5 juzuk juzuk. dan ke atas. 5 juzuk dan ke atas untuk Akmal mana paling ramai? Agak-agak rasa siapa? Tak, sebab tadi nampak ramai sangat. Nampak ramai. Kalau kategori 3 juzuk Akmal Shah Alam. Kategori 4 Hmm. juzuk Akmal Shah Alam. Kategori 5 juzuk agak-agak Akmal mana? Kita nak tengok respon lah. Kita nak tengok respon mana pelajar mana, Akmal mana tu. Kalau dia paling excited sekarang ni, dia yang paling tunjuk, maksudnya dia lah tu. Mana Akmal mana agak-agak yang paling tinggi untuk 5 juzuk dan ke atas. Siapa kat tangan? Kat tangan. Akmal mana kat tangan? Akmal Shah Alam confident nampak? Akmal Terengganu? Akmal Kelantan? Akmal Prima? Akmal mana yang paling ramai sebenarnya? 5 juzuk dan ke atas ni. Akmal mana yang tapau? Akmal Syabab dah melompat-lompat dah tu. Belum apa-apa lagi tu dah melompat dah tu. Akmal Syabab. Siapa salah lompat dah tu? Dah lompat dah dia. Allahu Akbar. Ini 5 juzuk dah ke atas, kita ada lebih kurang dalam 16 orang kesemuanya. 16 orang. Oh, Ini 5 juzuk juzuk dah ke ke atas dalam tempoh 1 bulan sahaja maraton hufaz. Ini Daripada kalau buat 16 2-3 bulan orang. maraton hufaz rasanya dah khatam dah. Daripada 16 orang, Akmal mana paling ramai? Ustaz Zulkarnain. Okey, untuk yang ketiga. Dah sedia ke untuk yang ketiga? Agak-agak siapa yang ketiga? Siapa dia? Yang ketiga 5 juzuk dan ke atas dimenangi oleh Akmal Abbad. Ramai Takbir! 4 orang. Allahu Akbar. Diam-diam ubi berisi. Subhanallah. Tahniah Akmal Abad. Tahniah. Okey, daripada Akmal Abbad. Yang ke pertama, kita terus ke pertama lah. Kan, barulah. Pertama dimenangi oleh ini 7 orang yang 5 juzuk ke atas. Juara. Juara untuk 5 juzuk ke atas
jatuh kepada Akmal Shah Alam. 7 orang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akmal Syalam dah lompat tu. Akmal Shah Alam tak relax. Wow. Fatayat Syalam tak nak lompat ke? Masya Allah. Allahu Akbar. Dan yang kedua jatuh kepada Akmal Prima. 5 orang yang berjaya dalam tempoh ini. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Naik suara Akmal Prima bangun, Prima. Oh, Prima baru nak bangun. Yes. Wow. Allahu Akbar. Dan pastinya kejayaan-kejayaannya semua dikecapi oleh semua cawangan-cawangan. Tak kalah. Yang penting energi kita yang kita tunjukkan daripada sekarang. Dagang tersilap kain tu. Wah, Prima dia. Naik suara pun tak kalah. Apa-apa pun tahniah kepada Akmal Prima, Akmal Shah Alam dan juga Akmal Abad. Subhanallah, dan kita tengok kali ni ketiga-tiga kategori ditapau dan diungguli oleh Akmal Shah Alam. Tahniah sekali lagi kepada Akmal Shah Alam. Allahu Akbar. Wow, subhanallah. Lompat habis gitu, subhanallah. Fatayat membangun, Fatayat Shah Alam membangun, subhanallah. Luar biasa. Seronok nampak jaganya. Murabi Amin, Murabi Razik, Murabi Murabi Hafiz dan Murabi Akmal Shah Alam. Semuanya seronok, alhamdulillah. Tahniah. Luar biasa anda semua. Dan Akmal yang lain juga. Akmal yang lain juga. Jangan Tadi masuk bimbang, lewat anda aku. semua hebat. Anda yakin sekarang ni yang sedang memerhati energi luar biasa yang sedang memerhati Akmal Ar-Rahimiyah, faham? Ar-Rahimiyah, Akmal faham. Ar-Rahimiyah, Akmal faham? KLIA, Akmal semua. Doa dalam hati tu kena kuat. Akmal Rahimiyah pun tengah semangat tu. Kali ni Murabi Syakirin dia nak tapau, akan datang dia nak tapau lepas ni kata. Tengoklah. Nak tapau. Dia tak boleh duduk lah tu. Akmal Kelantan, walaupun Akmal Shah Alam menang tapi Haya Sabak ditapau oleh Akmal Kelantan yang antara yang terbaru. Ini luar biasa. Subhanallah. Allahu Akbar. Hebat. Jauh Allahu sangat Akbar. tu. Jauh sangat tu. Dan subhanallah, kita dah hampir pukul 11 pagi insyaAllah. Kita pukul 11 kita nak berhenti. Sebelum itu, anda minta semua bertenang. Tahniah pada semua, alhamdulillah. Kita nak sama-sama, kita nak tonton kepada pengisytiharan ranking terbaru Akmal. Sempena Ranking Marathon terbaru sampai ke Hufaz. Ada ranking Ya. baru ke? Ada ranking baru. Kalau sebelum ni kita ada ranking bermula dengan ranking warrior, kemudian ranking elite, kemudian ranking kepada ranking master, kemudian grandmaster, titan, gladiator, legend Al-Hafiz dan juga ranking emperor syahadah. Kali ni kita nak isytiharkan khususnya kepada para permata Akmal. Di Akmal ni kita ada permata-permata Akmal yang berkilauan, yang bersinar. Anda nak jemput para permata Akmal. Permata-permata Akmal adalah tim Syahadah. Tim Syahadah. Future Emperor. Anda nak jemput kepada tim Future Emperor di semua cawangan untuk bangun dan datang ke depan. Yang pakai baju kuning, yang pakai vest kuning, yang tim Syahadah, jemput datang ke depan. Pandang sahabat-sahabat anda, pandang wajah sahabat-sahabat anda, sebab pengisytiharan ranking terbaru ini adalah untuk anda khususnya. Tim Syahadah datang ke depan sekejap. Akmal Terengganu yang pakai baju gold, vest tu yang gold tu, Akmal Prima, Akmal Shah Alam. Yang duduk di belakang tu, yang tak pakai vest tapi tim Emperor, datang ke depan. Datang ke depan di hadapan kawan-kawan anda. Ini ranking untuk anda semua. Dan untuk ranking semua tim Akmal. Pastikan perjuangan kamu semua bukan hanya perjuangan sampai legend Al-Hafiz. Tapi perjuangan untuk mencapai ranking terbaru, logo terbaru, ranking terbaru Akmal. Kita ada beberapa ranking terbaru dan kita akan saksikan sebentar lagi. Dan ranking terbaru ini akan
khususnya kepada para future Emperor Syahadah. Lepas ni Emperor Syahadah bukan hanya satu logo, mereka akan ada beberapa ranking dan semua emblem-emblem ni adalah emblem besi sebagaimana emblem Legend Al-Hafiz. Dia tak main dah level battle base biasa. Emblem-emblem untuk tim Legend ini dia level permata. Permata apa yang akan kita saksikan, sama-sama kita saksikan. Sebab dalam dunia ni ada permata-permata yang luar biasa yang tertanam di perut bumi. Semakin kuat tekanan bumi, semakin kuat dan bersinarlah permata yang muncul. Kita ada banyak permata-permata. Lepas ni kita akan saksikan apakah permata yang akan disaksikan. Semua dah bersedia? Boleh apa? Okey, sementara sebelum kita nak tayangkan ranking kita, saya minta untuk di semua cawangan Akmal, standby up the volume untuk kita rasa gegarkan dengan ranking-ranking yang akan kita tayangkan sekejap saja lagi. Boleh? Standby up the volume video yang kita akan tayangkan. Dekat TV tu bagi volume paling kuat. Yang penting jangan pecah je speaker tu. Kita nak tengok dan kita nak saksikan pengisytiharan ranking terbaru Akmal. Siapakah di kalangan para future emperor di hadapan anda semua ini yang memegang ranking terbaru Akmal? Warna apakah? Warna permata apakah di kedudukan ranking anda sekarang, khususnya tim future emperor Syahadah? Dan menjadikan ini semua cita-cita semua para mujahid-mujahid Akmal. Dalam kiraan 10, sama-sama kita saksikan. Admin dah bersedia untuk kita tayangkan video pengisytiharan ranking terbaru Akmal. Dalam kiraan 10, sama-sama kita saksikan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, sama 4, 3, 2, 1. Silakan.
Takbir! Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Semua tepukan gemuruh untuk para future emperor di hadapan. Tahniah kepada para future emperor. Alhamdulillah, tahniah. Nampak tak ada ranking baru? Yang pertamanya Legend Al-Hafiz Amethyst. Ini permata yang sangat mahal. Amethyst, pernama permata yang sangat mahal. Amethyst 1 hingga 5 juzuk. Berjaya, lancar, lulus ujian. 1 hingga 5 juzuk lancar betul. Naik ranking Legend Al-Hafiz Amethyst. Ini dia. Kemudian selepas berjaya teruskan perjuangan 1 hingga 15 juzuk. Siapa yang berjaya lulus ujiannya akan naik Legend Al-Hafiz Ruby. Permata Ruby lagi mahal, lagi special daripada Amethyst. Permata Amethyst berwarna ungu keungu-unguan. Dalam bumi warna ungu. Legend Al-Hafiz Ruby dalam bumi permatanya bersinar berwarna kemerah-merahan. Legend Al-Hafiz Ruby 1 hingga 15 juzuk. Kemudian 1 hingga 25 juzuk. Lancar betul. Dia akan naik Legend Al-Hafiz Sapphire. Sapphire adalah satu permata yang lebih mahal daripada Ruby. Warnanya kilauan kebiru-biruan luar biasa. Lagi mahal daripada Ruby. Lagi mahal daripada Amethyst. Sapphire, permatanya luar biasa. Dan berjaya selepas 1 hingga 25, naik berjaya lulus ujian syahadah sughra. Akan naik Emperor Syahadah Emerald. Permata Emerald adalah permata yang jauh lebih mahal, lebih indah daripada Amethyst, Ruby dan juga Sapphire. Permata yang sangat indah, kilauan kehijauan, tekanan bumi yang sangat hebat, melahirkan satu permata yang namanya permata Emerald. Dan kepada mereka yang berjaya meneruskan perjuangan sehingga 1 hingga 30 juzuk, lulus cemerlang, Emperor Diamond. Permata yang paling mahal dalam dunia. Diamond. Diamond. Syahadah Kubra. Siapakah di antara pelajar-pelajar syahadah kita yang berjaya meneruskan perjuangan sampai level Diamond? Ini dia, subhanallah. Naik pentas haflah takrimi bukan hanya level biasa-biasa logonya. Bukan hanya logo Legend Al-Hafiz. Tapi logonya logo Emperor Syahadah Diamond berkaca-kaca di bahu kanan anda naik pentas haflah takrimi suatu ketika nanti. InsyaAllah kita doakan mudah-mudahan insyaAllah semua pelajar-pelajar kita akan berjaya sampai ke level ini. Level yang tertinggi iaitu level berlian. Diamond. Luar biasa kesungguhan anda semua insyaAllah. Boleh-boleh? InsyaAllah. Agak-agak cuba angkat tangan. Siapa yang nak sampai berjuang sampai level diamond? Siapa angkat tangan? Angkat tangan sikit. Sampai level diamond. Wow. Kita rekod skrin tengok siapa yang nak jadi diamond ni. Kita rekod tu rekod. Akmal mana yang nak berjuang? Akmal mana yang nak berjuang sampai level diamond? Wah, ini kalau main game ni barulah puas. Naik pentas haflah takrimi. Wow, Akmal Kelantan tengah semangat. Subhanallah. Mana Akmal Kelantan? Mana Akmal Kelantan? Allahu Akbar. Nanti diamond Akmal Nak Kelantan. tengok sikit lambaian siapa yang nak berjuang menjadi ahlullah khasatu. Mana tim diamond Akmal Prima? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wow, sampai bangun Akmal Prima. Wow, subhanallah. Mana tim diamond Akmal Shah Alam? Ada tak sini Akmal tim diamond Akmal Shah Alam? Angkat tangan. Mana tim diamond Akmal Abad? Mana tim diamond Akmal Terengganu? Mana tim diamond Akmal Pahang Ar-Rahimiyah? Mana tim diamond Akmal mana lagi? Akmal Batu Pahang. KLIA. Akmal Pahang. KLIA. Mana tim diamond? Tim Diamond Akmal Kelantan. Wah, subhanallah. Okey. Untuk yang terakhirnya, perjuangan kita bukan mudah.
Perjuangan lagi kita tim bukan Diamond. terang. Akmal Perjuangan on kita, top. perjuangan kita dihias oleh air mata darah, keringat, peluh, kesungguhan. Kita berjuang sampai habis. Jangan khawatir, jangan bimbang. Para murabi-murabiah akan sentiasa bersama anda semua. Bersama para mujahid-mujahidah semua. Kita berjuang sampai ke garisan penamat. Selesa itu manis pada rasanya, tetapi racun pada cita-cita. InsyaAllah kita pecah kegembiraan kita. Kita break limit kita. Kita buat yang terbaik. Kita usaha sampai habis. Kita bersenang lenang dengan pengorbanan. Kita enjoy dengan kesusahan. InsyaAllah perjuangan kita akan sampai ke garisan penamat. Jom sama-sama kita jemput semua bangun sekali lagi. Pegang bahu sahabat-sahabat kita insya-Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rupanya ada yang tertinggal daripada Akmal Abad. Nasib baik Mujahid Adam Rafael. Tepukan untuk Mujahid Adam Rafael. 7 juzuk dalam tempoh sebulan. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Ada tinggal lagi. Tu kata mesti Ada ada. tinggal rupanya. Tak nak Ini kalah dia. sama level dengan Adam Ahmad Irfan tadi, 7 juzuk. Geng 7 juzuk sebulan. Ni geng-geng Adam ni. Geng-geng Adam. Geng Adam. Tanya pada Adam Rafael. Tepukan kepada Adam Rafael. Takbir. Akbar. Allah, nasib baik tak tertinggal. Allahu Akbar. Tahniah. Okey, jemput bangun semua. Kita nak menyanyikan lagu Pantang Menyerah. Okey? Kita tak akan menyerah walaupun maraton Hufaz telah berakhir. Sama sekali kita tak akan menyerah. Kita bakar semangat kita. Murabi-murabiah pun sama turut sama bangun. Kita sama-sama sekali tak akan menyerah. Kita nyanyikanlah bersama-sama. Pantang menyerah, itulah jiwaku. Jom. Bangun semua. Sama-sama kita nyanyikan bersama-sama. Ingat buat bunyi bum bum pra, bum bum pra. Okey, insya-Allah. Genggam tangan, kita tepuk tangan sama-sama insya-Allah. Kita nyanyi sekuat hati. Akmal Shah Alam yang menang. Kalau Akmal Shah Alam yang paling ramai ni, yang paling ramai menang kategori ni, tak semangat, tak tahulah. Akmal Prima, Akmal Abad, Akmal Rahimiyah paling bangsu insya-Allah, paling bersemangat. Akmal Kelantan jangan lulus, jangan lepaskan peluang. Akmal Batu Pahat, Akmal Abad, Akmal KLIA, Akmal Prima, Akmal On Top. Semua Akmal Batu Pahat, semua sekali. Kita laungkan semua. Semuanya guru-guru tolong ambil video. Kita nak share dalam TikTok Akmal lepas ni insya-Allah. Semangat ni yang kita nak genggam dan bawa sampai haflah takrimi dan insya-Allah sampai ke level diamond insya-Allah. Sama-sama kita nyanyikan. Silakan. Sama kita bangun, nyanyikan bersama. Dengan penuh semangat. Sembara Al-Quran yang penuh liku, seringkali ujian tiada ku tertanggung. Namun ku yakin dia sentiasa bersama. Pantang ku menyerah, ku teruskan juang. Pasti takkan goyah. Tiada yang mampu hentikan langkahku. Meski badai mengganas, ku tak akan gentar. Tegak ku berdiri, ku takkan kalah.
Takbir. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Takbir. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Alhamdulillah, Akbar. dengan berakhirnya lagu Pantang Menyerah tadi, pastikan kita semua pantang menyerah. Semua akmal pantang menyerah, insyaAllah. Kita jumpa anda semua di pentas Haflah Takrimi 2025, insyaAllah. Pastikan anda semua berada di pentas Haflah Takrimi pada tahun ini. Jumpa sama-sama. Teruskan perjuangan. Siru ala barakatillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.